nak jumpa keluarga Ali. Ni adalah Warung Kuning. Inilah tempat alim besar yang dia selalu kalau interview kat cerita orang, Maksim niaga. Ni lah. Ni Maksim niaga betul. Jadi kita nak pergi, ada juga geng-geng Singapore, geng family-family ataupun sahabat-sahabat terdekat. Ali masak, Ali ajak sekali, tak tahu lah. Aku dengar dia ada masak apa ke lah. Ada masak special sikit lah untuk kita, find out lah together lah. Jadi hari ni Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan video ini dengan food. Hari ni hari Sabtu. Kebiasaannya mak aku ni ikut pejabat, kerja dengan kerajaan lah kan, dari Isnin sampai Jumaat. So Sabtu cuti, Ahad cuti. Tapi kebetulan pagi tadi mak aku dapat order, kira macam nak buat hari Sabtu makan lah. So sekali rezeki diorang pun nak datang, so mak aku masak sekali banyak makan kampung kan. So hari ni menu dia, mak aku memang dia kata nak bagi feel balik kampung. So adalah ikan caru goreng. Ni ni botok-botok. Ni kalau Johor punya signature lah. Ni botok-botok. Dia ikan. Dia ikan, lepas tu dia ada, dia kalau ikut kena ada macam 7-8 jenis daun. Macam campur dan dia ada macam dia punya herbs lah. So dia akan masak, rebus, tu dia makan. Ni style orang kampung dulu lah. Jadi ni ada air asam. Air asam ni kalau makan dengan ikan jaru ni panas, nasi putih. Assalamualaikum. Kat family aku ni one of the favourite lah. Ni ikan malung. Ikan malung masak sambal. Ikan malung, namanya ikan malung. So di ikan laut, kalau orang mancing tahu ikan malung ni macam mana. Dia punya tahap keganasan ikan ni. Dia panjang, warna macam keemasan. Ini dia kena masak. Jadi ni lah sayur masak lemak, labu. Ada sambal macan. Tu mak aku buat juga bubur. Bubur apa mak? Bubur apa? Bubur pulut hitam geng. Ada durian sikit. Ada durian. Baik. So kepada korang yang sedang menonton, kalau datang CJB nak tahu nak ke mana, tinggallah Warung Kuning dekat Kampung Custom Johor, Kampung Custom Lakin. Awis Kampung Custom Lakin. Kaltek depan belok kiri nampak ada gerai kat Sepang. So ini kedai mak saya lah. Puan Saria dan juga family, semua kita jaga kat sini. Yang special ni pula hari ni, kita bukan saja ada Masdo Team. Masdo Team ni dah biasa datang. Dah boring, aku tengok muka pun dah jemu. Yang paling best ni orang Singapura. Orang dari Singapura. Ni. 1, 2, 3. 4 dia dari Singapura datang. Memang kata nak menyentuni lah. Datang sini makan. Juga ada Sekut, Jeng Sekut, Nisa, Faris dan adik dia. Ni dia. Pulut hitam. Elai. Ni ada santan sikit. Geng. Ni buat makan. Bismillah. Bismillah. Mana ada gini kan? Tolong. Dah ke? Dah sini tu. Dah ke? Ambil gambar dengan Mawi. Bye. Bye. Jumpa lagi. Kat di situ. Bodoh. Geng, kalau pernah dengar hayalan bawa aku terbang tinggi panas, dengan ataupun pernah dengar yang and the sound simple take me now barada sasa. Dadak indie, dadak yang tengok cerita kami. This is the cafe in JB, you guys should try. Because of what? Take me now, take. Sombong pula. Aku beli kek kau kan. Jadi geng, inilah dia Wendy, keyboardist Dewi Goes All, Laila's Lounge dengan David. Take me now, take me. Dewi Goes All.
This is the cafe. We looks like it in TTDI. But no, this is mana ni? Tak ada tulis pula. So people around Johor Jaya or around Jaya or around anywhere, come here. Let's go. Let's go. Tidak dia. Okay. Baik. Inilah bos. Yo. Gila, kau buat macam TTDI je signboard Kan? Kau aja Siap tak? Okay, kita nak makan dulu, nak minum dulu, tengok apa yang baru. Kopi yang lama kau tak kena kopi one day. Dah berapa ni? Bos tanya baru. Caca faham. Masa dia orang. Oh, dia ada tu. Dulu Sebab anak dia Dia ada kopi dekat TTDI. Apa nama kedai lama tu? Di? Kotek. Kotek. Geng-geng TTDI mesti pernah dengar. Sekarang kat sini tapi bin-bin dia yang pakai ni memang kalau kau tengok barang apa semua, kalau kau sekadar yang baru buat mokapat 2-3 kali. Kau cerita pasal aku ni? Kau ajar dia lah. Aku tengok grinder dia pun dah harga EFI. Ada cek member sih. Special from the oven. Air Mawi. Ais Mawi. Kita buang. Banyak agak buang. Yes. Sayang Syul. Memang kena buang. Serius. Kalau tak nanti dia sebab dia ada grind size lama dengan grind size baru tadi tu. 10 gram. Buang. Berapa? 20. 20 Satu round setengah. Satu round tu kira tak kisah korang punya portion berapa, tapi korang keluar buang satu cycle lah sebenarnya. Saya tahu anda di rumah memang terpinga-pinga. Dia memang risau, benda ni take years kan? Orang bukan sehari dua menjadi barista. Yes. Inilah namanya. So sampai tu kau boleh borak dengan customer macam tu saja. Ni dinamakan apa? Bos. Steam susu. Frost. Oh tu lah. Oh sial lah, tak tengok. Boleh saya pegang? Oh, dia dalam 55-60 je Yes. Shot yang kau nampak ni, yang blonde ni, masam dia. Yang lain tu semua pahit. Yang putih tu pahit yang tu. Masam. Masam. Okey. Masam. Yang Tu yang pahit. yes. Dia dah 2 bulan ni tak jadi Adi. Tak jadi okey Tak nak. tengok Kau pegang jap. Aku ajar kau bawa latih ais terus. Pegang ni. Ini lepas ni sekali kau bunga semua ni. Pegang gini. Sebab dia panas. So, okey, guna bawah ni. Okey. Okey, sementara sebelum kita tuang, make sure kita kilatkan balik susu ni banyak tu. So, kita nak kilat macam gini. Macam cat putih. Okey, pegang. Okey, kita tengok Mawi buat latihan. Ya Allah, macam gini rupanya. Weh, power. Dah 3 bulan. Minum. Sialah. Minum. Weh. Minum. Weh, perfect. Bulan. Sikit lagi tulit. Lama sikit ada suan. Okay, Lama minum. sikit ada suan. Tak dengan susu dia sekali, jangan minum strong dia. Baru kau dapat rasa dia punya karakter. Manis tak? Weh, macam ada gula. Weh, lemak tu. Weh. Oh, betul lah berlemak semua. Berlemak krim. Ini maksudnya manis. Lah, belajar daripada profesor himself. Kita main band je lah, Bu. Oh ya satu ni. Dah sekali dah. Dah. Oh, dah? Dah. Oh ya. Mantap. Okey. Ngam. Terima kasih. Macam mana Dah aku sini kali pertama yang macam aku macam detail gila. Rasa kopi yang sesuatu lah. Satu bin yang dia pakai tu aku rasa tak tahu harga macam mana sebab dia buat berniaga. Tengok. Maksudnya dia mungkin affordable lah tapi lain mah tak jumpa. Orang lain tau. Sedap lah. Aku rasa cara pembuatan lah. Pun satu juga. Mesin Dia pun nak tak dapatkan nak extract.
Wah, area Johor Jaya. Cari je Siapa April. yang kaki kopi nak rasa experience lain minum kopi lah. Apa ni? Kedai kau kena datang lah. Siapa yang tak minum kopi mungkin akan jatuh cinta. Siapa yang minum kopi, kau akan tertanya-tanya, rupanya aku patut minum air sirap je. Macam aku dulu kalau sekolah, kalau contoh Hakim Majestic datang sekolah kan, ataupun band Muse datang, aku happy lah. Gila kau sekolah, kau ada Michael Microman datang, contohlah kan, contoh-lah kalau band-band datang lah kan. Contoh kalau macam sekolah ni, tiba-tiba ada Mas Du datang, harapnya dia suka lah. Mana yang tak suka tu boleh, boleh suka lah. Kenapa aku cakap macam Atta Cekedek? Aku bukan nak jual jam. Bukan, itu Atta Cekedek budak Melaka. Ini sangat, okey, kenangan manis lah. Kenangan manis aku dapat perform untuk Hari Guru. Aku dapat perform, nak tunjukkan bakat aku. Aku rasa kat situ titik mula aku berminat dalam muzik ni. Jadi dapat perform lagu time tu tentang seseorang. Oi, Anda tentang seseorang perform kat Hari Guru. Sambil dibacakan ada puisi, aku backup lah. Jadi tengah baca puisi kan aku yang wah, tu kenangan manis aku lah. ada apa dengan cerita? Dan tu memang orang kata ada apa dengan cerita, memang dekat di hati lah. Tu yang kira membawa sejarah tu dekat sekolah tu. Kenangan manis lah. Kau ada pengalaman juga kau Alah. Kau. Kalau Cherry tadi dia perform sajak juga, Ali perform sajak juga kan. Takkan aku nak kalah. Pertandingan mengaji, kawan aku lah. Kan kenangan manis lah, dia kenangan pahit lah sebenarnya. Tapi ini adalah satu awareness pengajaran. Sebab aku dulu sekolah rendah lah kebanyakan, sebab aku banyak pindah-pindah sekolah. So bila pindah-pindah sekolah ni, dia budak baru, dia jadi kena bully. Selalu bully. So aku paling teruk pernah kena masa tu aku dah jam 6. Aku pernah mula fight settings 1 lawan 1. So rupanya bukan satu je yang tak puas hati aku, ada 11 orang. Trauma lah. Sepanjang persekolahan aku itu trauma. Sebelah orang berduk satu, time tu satu-satu, aku menang lah. So bila aku jatuh, dia jatuh, dia kena kopok. So untuk adik-adik yang bersekolah, jangan membuli kerana dia memberi satu impak yang besar. Kita tak tahu orang tu jadi apa lepas tu. Menjadi kebanyakannya negatif. So kepada semua, jangan membuli, jangan rasa hebat di sekolah. Sebab bila dah lepas sekolah, benda-benda tu tak ada apa tu sebenarnya. So sekian pada saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kantin. Dengan baju ni. Jangan dilupakan kepada Sekolah Kebangsaan Seri Bulai. Rahim, malam ni kita perform di sekolah. Tapi aku rasa bukan student dia kan. Macam kau tengok, macam jiran diorang pun ada tetangga. Maksudnya mak bapak semua ada lah. Mak bapak kau ada ni? Bapak aku, sebab dulu diorang dah pergi sekolah, so dia memutuskan untuk tengok yang besok. Besok? What's that? Besok? Apa? Apa tu? Ceritakan ini dulu. Mulai berjalan, membawakan peranan the one and only Mas Masno.
Balik KL ibu. Okay, bang. Mantap, mantap. Enam lu. Lagi pecah. Itu yang buka. Tolong bang. Tolong. Kau ni mana ni? Dari kita orang ada geng-geng. Ada geng-geng. Geng basikal lah ni. Ya. Oh, mantap. Boleh ambil gambar bang? Boleh. Boleh ambil tu? Jom. Ayai ya. Uncle. Itu anak aku. Anak buah aku. Aku nak kena. Tingkap. Satu abang. Terima kasih dong tadi. Terima kasih. Hey. Boleh cium mata tak? Ha? Boleh cium mata tak? Besok dah pakai besok. Alamak. Dataran. Dataran. Besok datang Datang JB, datang JB. Ajak geng geng basikal mu. Boleh. Boleh sini. Mana? Besok datang JB. Baik. Tapi mesti lagi. Mantul. Ayolah, mantul lah. Payung. Alah, Api. Bang, saya bang. Last. Dah. Aku nak pakai besok. Alah bang, boleh abang. Tutup. Hidup yang biji. Ada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Mantap. Terima kasih dong Geladi. Sampai kita bertemu lagi. Alhamdulillah, show pertama kita di Johor Bahru sudah selesai. Besok kita ada show. Besok. Apa tu? What is that about? Why I have 2 shows in Johor Bahru? Today in Johor, tomorrow in Johor. Johrin. Besok lah. Apa nama hotel ni? Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar, cuaca pun baik ya kawan. Baik. Okey je, mana okey. Paling happy sebab hari ni kalau mereka ataupun anak-anak adik-adik sekolah rendah tu kalau dia meminati maksudnya umur 12 sampai dia 15 dia masih menyokong Masdo, maksudnya generasi tu akan sambung dan juga alhamdulillah semua generasi dengan Masdo. Itu yang kita nak. Pegang. Mantap lah sini boleh. Tolong ibu kan. Tarik baju Bang, sini bang. Bang. Saya. Bye elok Jangan poting Okey, semua pergi ke uncle ni Uncle ni. Uncle ni duit banyak tau. Pau. Dia betul bagi ni. Mana untuk awak ni? Weh. Okey. Aku dapat cimata masuk. Saya dapat cimata dengan ni. Aku dapat ni. Sama. Saya dapat ni. Gimana aku dapat cimata masuk? W. Anjay. Gila. Saya dapat. Dah. Jalan. Kau dah nampak kau diam. Weh, aku dapat cimata masuk. Masih banyak. 3.0. Panggil pula Selamat siang. Asyik panggil ni. Selamat siang. Mantap. Thank you lah semua. Jaga balik eh. Selamat Syek. Bye-bye. See you guys. Selamat berehat. Terima kasih. Jangan nak berehat. Aku seronok budak-budak tu. Tu je. Alah gelau kejap. Macam mana aku nak berehat? Aku
ucapkan bila tidur dengan tenang akan menjadi tanda tanya sepanjang malam. Itu orang bagi tu. Jom. Jom. Gerak. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Terima kasih semua. Terima kasih bang. Mantap bang. Siapa yang bagi ni? Siapa bagi ni? Mantap! Selamat! Jumpa lagi! Dia dapat spek aku. Ya Allah. Sibuk-sibuk je. Alah, jangan susah. Kita dah ada duduk nak berborak je lah. Mana boleh nak berborak. Yalah, bohong. Mana baik. Dia buat cekuduk tu. Apa tu, Mak? Kau jangan buat yang kau main kau dengan pandai je. Oh, ya tak boleh? Tak boleh main. Okey, ni mak tengah buat apa? Tengah buat cekodok labu. Oh, biasa kau dengar cekodok pisang. Pisang aja. Boring. Ni cekodok labu, pumpkin. Sesuai dengan Halloween sekarang. Kalau orang putih cakap apa? Orang putih cakap apa, Deras? Orang putih cakap welcome. Kalau orang putih cakap labu apa? Labu. Apa mak? Aku tak tahu apa Melayu. Mak tak sabar lah mak. Kita orang keluar dulu mak. Tapi dia tak suruh. Tak tolong apa? Tak payah. Aku pandai masak sendiri. Lama kau tak ada pun aku masak sendiri. Geng, tahun melawat Johor tahun depan. Jadi Johor buat satu event bagi Masdo. Dan malam ni hari Ahad ni Johor Flizo main. Tapi ada kecelakaan berlaku. Kecelakaan hari Jumaat, tak silap aku. Hari Jumaat aku dapat video. Sebab video ni dia akan masukkan video tu kan. So benda-benda ni selalu kalau kita tengok berlaku kat Brazil, Peru, Korea lah yang jatuh apa semua kan. Ni berlaku sendiri, kawan-kawan nampak depan mata. Tapi Alhamdulillah tak ada kemalangan jiwa, semua selamat, kru-kru semua selamat, tak ada apa-apa kecederaan. Alhamdulillah. Cumanya kita ni macam mana ke? Sebab kalau kita tengok keadaan sekarang ni, stage ni dah tak ada bumbu babe. Keadaan semakin hujan. Alhamdulillah, hujan rahmat. Tapi harapnya cuaca baik supaya orang yang datang, sebab dah ramai juga yang bagi tahu, bang saya dah on the way ni. Rumah saya belakang dataran ni, saya on the way kan. Datang dari jauh apa semua. Dekat 5 minit. Yelah, ada family nak datang dari jauh tu. Kalau datang waktu event tu cancel ataupun tak jadi, tak best lah kan. So harap-harapnya berjalan lancar lah. Dapatlah aku dengar Johor Flizo. Okay, sekarang ni ada yang paling besar apa kak? Ada, saya rasa menarik ni sudu. Sudu boleh buat makan. Lalu ada komplain. Masuk saya je ni. Okay kan? Senang ikhlas. Alhamdulillah. Cara kita dapat mengaji. Ini cara betul sebenar. Cara yang sebenar. Yang mana? Yang Ini voucher, ini set RM200. Target kau yang set, janganlah tanyakan. Okey. Aku target ni. Mantap. Kita jaga dulu. Kipas. Boleh kipas. Benda boleh kipas. Terima kasih. Voucher nak apa dah? Bagi pihak besar tangan. Ada voucher. Man. Lagi-lagi. Tak malu-malu, dia bukan nak kena bayar aku. Ini kau dah ambil belum? Kalau beli yang gepuk dah murah. Dapat RM3. Yeay. Semua dapat. Semua sama. Terima kasih semua. Terima kasih banyak juga. Tapi ada berada tadi terjanji dengan aku tau. Mana berada tadi? Ada berada terjanji dengan aku tau. Kita sorak abang boleh.
Bang, terima kasih bang. Okey, sama. Apa dalam? Secret. Jadi saya buka. Gimana? Okey, sama. Bos. No. Okey, semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Sorry. One shit. Lepas aku buat video pasal yang bos tu kena belanja tu, dia nampak berubah lah. Ulu-ulu lah sikit orang bawah. Takkanlah hotdog RM19 pun nak kira. Baru ada 20 orang, RM19 dah 20 orang berapa? Baru RM2,000. Itu pun nak berkira. Pok tu nampak tu budak efek rumah kaca tu. 19 kali 20 berapa? 2,000 something kan? Pun nak berkira. Hari kita makan ke Kampung Lok. Bye-bye, sampai saya ingat muka. Kecil. Macam mana kita? Tu lah, apa ni, dia agak kelakar juga sebenarnya cerita dia. Sebab hujan ni tak berhenti-henti. So kita try untuk tak sound check. Sekejap lagi, waktu nak show sekejap lagi, kita line check atau terus jalan show. Mungkin ada yang tanya Cik Man, kenapa nak sound check? Jalan je lah show. Kenapa nak sound check? Kenapa nak kena jalan show? Sebab kita ada equipment kan. Kalau kita tak sound check macam mana? Macam mana? Mungkin ada yang tak faham equipment, kenapa nak sound check? Biar aku terangkan. Okey, sekejap. Biasa kan janji manis, dus tak masuk gitar kan. Kau bayangkan aku masuk gitar tu, tak. Gitar bunyi drum. Gitar punya drum. Kenapa ni? Sebab tu kena sound check untuk memastikan semua berjalan lancar agar kita boleh menyajikan persembahan yang terbaik untuk orang yang datang. Kita nak the best. Betul. Okay guys, malam ni JDT melawan Sabah final FA Cup. Siapa menang? Perak. Siapa menang? Perak menang. Bangga dengan Negeri Sembilan. Walaupun tak ke mana-mana, tapi dia konsisten tak ke mana-mana tu. Jadi aku bangga dengan tak ke mana-mana tu. Aku alang-alang teruk. Tutup. Tutap terus. Tutap. Biar Perak. Suka dengan pasukan yang konsisten. Tak, aku suka Arsenal. Konsisten, dia kalah nombor 2, tak menang. Aku suka main macam tu je. Aku senang bela. Kedai lagi. Saya nak ada pantun sikit lah hari ni. Sebab orang Johor ni terkenal dengan bahasa dia. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, sampai kita berjumpa lagi.
manusia mat. Bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebab kita ada ustaz. No, don't worry about sound check. Don't worry about music. Yes, this is JB style, bro. JB style. JB style, tak boring. Tapi dia simpan renggam. Macam mana dia punya vibe tu kan. Tadi aku tengok ramai gila tu. Dan melompat tu memang bergegur sikit. Johor luar biasa. Terima kasih Johor. Tahniah JDT. Tahun depan insyaAllah visit Johor. Meh boleh datang Johor. Singgah warung kuning. Nasib baik dia faham Melayu.